Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua rakan-rakan sahabat Kak Yung? Semoga rakan sahabat semua dalam keadaan baik, sihat, sejahtera hendaknya. Okey, live ini saja Kak Yung buat sekejap sahaja. Terima kasih yang tekan love. Okey, Kak Yung tekan buat live ini sekejap sahaja. Okey, Kak Yung sekarang berada di jalan, belum sampai ke rumah. Kak Yung balik kerja malam ni, habis malam. Okey, so Kak Yung nak buat live, nak cuba dapatkan masa untuk buat live. Memandangkan esok Kak Yung cuti, so free lah. Bila esok cuti, malam ni kita ada rasa tenang, kita ada rasa free masa kita tu. Kan, kita rasa macam kita tak terikat dengan apa-apa. Jadi, itulah pasalnya Kak Yung nak buat live sekejap. Okey, cahaya rumahku. Apa khabar cahaya rumahku? Moga kekal bercahaya rumahku. InsyaAllah. Sama macam Kak Yung. Okey, inspirasi Kak Yung adalah untuk membina impian rumah majlis cinta. So, Kak Yung nak bercakap hari ini. Dalam live ini sekejap. Apa yang Kak Yung maksudkan membina impian rumah majlis cinta? Okey, apa yang Kak Yung maksudkan adalah untuk kita, semua orang yang mana ada status keluarga, yang mana ada status sebagai mempunyai ahli keluarga, mungkin sebagai isteri, mungkin sebagai anak, mungkin sebagai ibu. Okey, yang mana kita di dalam hidup berkeluarga, Kak Yung sangat-sangat menganjurkan untuk kita meletakkan impian bahawa rumah kita adalah rumah majlis cinta. Okey. Majlis cinta ini maksudnya Kak Yung nak berpesan kepada diri Kak Yung dan juga kepada semua rakan-rakan yang mana singgah di wall Kak Yung tu, di orang kata apa kalau TikTok ni orang panggil wall ke? Kalau TikTok ni orang panggil profile kot. Kan? Kalau yang masuk singgah ke TikTok Kak Yung ni, okey, Kak Yung nak ajak untuk kita sama-sama membina rumah majlis cinta. Kerana apa? Kerana pada Kak Yung, itulah kepentingan untuk kita ada. Kepentingan untuk kita memiliki, iaitu cinta. Cinta bersama pasangan, cinta bersama anak-anak. Okey, cinta bersama sesiapa sahaja yang ada dalam rumah tangga kita. Maksudnya, kita memilih cinta berbanding memilih sengketa. Kita memilih untuk tidak bertelagah. Okey, kita memilih untuk tidak bersengketa. Okey, kan dalam rumah tangga ni banyak yang berlaku, kita tak puas hati dengan pasangan kita tak puas hati dengan diri kita sendiri, kan kita tak puas hati dengan rezeki yang kadang-kadang kurang ataupun rezeki yang sepatutnya dapat kat kita rasa tapi dapat kat orang lain, kan. Mungkin pasangan kita seolah kita rasa melebihkan orang lain, macam-macam lah. Okey, macam-macam lah lagi apa saja sengketa yang mungkin wujud dalam rumah tangga kita. Tetapi kita memilih untuk kekal bercinta. So, bila kita dihiruk, bila kita disodok dengan perasaan, disodok dengan emosi, rasa tak puas hati, rasa geram, okey, rasa marah, okey. So, apa yang boleh kita buat? Inilah ilmu-ilmu okey, macam mana kita nak mendirikan rumah majlis cinta. Ilmu-ilmunya adalah bagaimana kita nak menguruskan emosi kita. Yang sewaktu kita berhadapan dengan emosi yang teruk-teruk tu, kalau kita tak faham keilmuan ni, okey, kita akan melayan emosi kita yang teruk-teruk itu. Okay, so bila kita melayan emosi-emosi kita yang teruk, inilah bahayanya. Inilah yang akan merosakkan rumah cinta kita. Rumah majlis cinta kita. Okay, so sepatutnya, bila ada ketidakpuasan hati, bila ada ketidakselesaan emosi, langkah pertama, formula pertama adalah diam. Okay, boleh tak? Tolong kita diam sekejap. Tolong kita bertenang sekejap. Okey, dalam diam tu, dalam bertenang tu, kita buat apa? Kita istighfar saja. Nampak macam mudah kan? Nampak cakap tu macam senang kan? Kan? Bila tak puas hati tu kau istighfar je. Macam senang kan?
Tidak semudah itu. Kalau tanpa ilmu pengetahuan, kalau tanpa keyakinan, kalau tanpa praktikal, kita tak try dulu, memang kita tak boleh buat. Kan orang cakap, alah sabar tu istighfar je. Istighfar je tu, kalau sekadar istighfar saja di bibir tu, tak jadi. Kita kena istighfar tu, istighfar dengan keyakinan. Okey, istighfar tu dengan pengetahuan. Bukan istighfar kosong. Kan? So, Kak Yang ulang balik formula majlis cinta. Yang pertama adalah diam. Okey, diam daripada emosi yang buruk, diam daripada nak bertengkar, okey, diam daripada nak bertikam lidah dengan pasangan kita atau sesiapa sahaja dalam rumah tangga kita. Kan mungkin ada duduk dengan ibu ayah, duduk dengan mertua, dengan ipar duai, anak-anak anak-anak kita kan. Siapa sahaja yang duduk dengan kita, apa sahaja yang mendatangi emosi kita, apa sahaja yang datang mengganggu gugat hati perasaan kita, jangan cepat-cepat untuk bercakap apa-apa. Diam. Okey. Dan bukan diam tu diam kosong, diam itu diam istighfar. Dan istighfar pun bukan istighfar kosong, istighfar itu istighfar dengan keyakinan bahawa aku beristighfar ini kerana mengelakkan diri aku daripada melakukan perbuatan yang tak sepatutnya. Okey, daripada aku berkata-kata yang tak sepatutnya. Kan? Dan bila aku berkata-kata yang tak sepatutnya, habislah. Okey, bila kita mula berkata-kata yang tak sepatutnya, habislah keluarga kita. Kalau tak keluarga kita habis pun, diri kita sendiri habislah. Macam tu. So, macam mana nak jadinya rumah majlis cinta kita tu yang menarik rezeki, menarik kebaikan, menarik rahmat, kan? Habislah. Kan? Dah kita namanya pun nak buat, nak membina rumah majlis cinta. Kena ada dulu perkataan yang baik-baik sahaja. Perkataan yang buruk-buruk, istighfar, diam sahaja. Percaya ke tidak? Dah beramal ke belum? Kalau yang belum beramal, rasa macam tak function lah istighfar ni, silap lah. Kan? Cuba dulu. Okey, cuba dulu. Okey, so bila kita dah beramal dengan istighfar, kita melakukan perkara yang pertama iaitu kita diam. Diam daripada apa-apa yang tak puas hati, apa-apa yang mengecewakan, apa-apa yang rasa macam nak melepaskan tu, tolong diam dahulu. Kan, ini pengalaman ilmu yang memang kalau kita tak faham, tak amal, tak buat, tak dapat hasil, memang kita rasa tak ada kegunaannya. Okay, tak ada manfaatnya. Tapi bila kita dah lama, Kak Yung sendiri dalam usia Kak Yung sekarang ini 40 tahun, perkahwinan hampir 16 tahun. Okay, bukan mudah untuk dapat ilmu ni. Tapi bila dah dapat, kita dah tak mau ganti dengan ilmu lain dah. Kita tak mau ganti dah dengan ilmu-ilmu lain. Okey, kita nak ilmu ni sahaja. Ilmu istighfar, berdiam diri, menahan kata-kata. Itu sahaja. Okey, formula pertama, formula majlis cinta yang Kak Yung kongsi dekat live ni, okey, ialah diam daripada kata-kata yang buruk. Okey, so apa berlaku? Okay, bila kita diam daripada kata-kata yang buruk, tapi kita gantikan dengan istighfar, sekejap saja. Mungkin 2-3 minit, mungkin 2-3 jam. Okay, atau paling lama lah 2-3 hari lah. Pup! Dia macam pup! Kita akan dapat berita baik. Kita akan dapat berita gembira. Kita akan dapat rezeki tak disangka-sangka. So kepada rumah tangga yang macam masih stres, rasa macam rezeki kurang, yang rasa macam masih stres, kenapalah hidup aku tak macam orang lain, kenapalah rezeki orang lain aku tengok melimpah ruah, aku ni macam, alah ada orang call pula. Boleh tak angkat call ni?
Okey, dapat balik line okey, suami Kak Yung call. Kak Yung ni sekarang tengah balik kerja sebenarnya. Esok cuti. So bila esok cuti, malam ni rasa free, rasa relax, rasa tak ada tekanan nak pergi kerja. Kan? So bolehlah sembang sekejap. Berkaitan dengan cita-cita Kak Yung untuk membantu seramai orang yang mungkin membantu Kak Yung diri Kak Yung sendiri juga. Okey, untuk kita menggapai rumah majlis cinta. Okey, so dapat sesuatu dalam live Kak Yung sekejap tadi. Mungkin Kak Yung ulang Kak Yung ulang apa yang sedang Kak Yung kongsikan. Okey, formula pertama. Formula majlis cinta yang pertama adalah diam daripada berkata-kata buruk. Diam daripada berkata-kata buruk, bukan diam yang kosong, tetapi diam beserta dengan istighfar. Contohnya, bila kita berhadapan dengan rasa tak puas hati, bila kita berdepan dengan rasa geram, kita berdepan rasa nak marah, kita berdepan rasa macam, kenapalah, kelampalah kan. Benda-benda yang tak memuaskan keinginan kita tu, kan di dalam rumah tangga kita kan. Kalau kita rumah tu duduk dengan suami sahaja ke, dengan anak-anak sahaja ke, okey, ada ibu ayah, ada ipar duai ke, apa sahaja yang berlaku dalam rumah tangga kita tu, keluarga kita tu, benda yang tak memuaskan hati kita, tak menyenangkan hati kita, malah mengecewakan hati kita, tolong ambil langkah diam dahulu. Istighfar sahaja dalam hati, jangan cakap apa-apa. Nah, ini rahsia untuk kita menjadi tarikan kepada rezeki. Sekejap je. Kita istighfar tu mungkin kita sekejap je kita istighfar 1 minit, 2 minit kan. Waktu tengah-tengah macam nak meletup ni, macam nak meletup tu kan. Istighfar. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah kan. Kalau lagi sakit sangat, istighfar lagi laju. Astagfirullah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Macam tu. Ulang. Astagfirullah, 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 astagfirullah dalam hati kita lah. Kan, kalau tak gamuk dalam hati payah, masuk dalam bilik tu, menjerit-menjerit sikit sambil istighfar. Supaya kita menahan daripada kata-kata. Kan? So, apa berlaku selepas itu? Ini yang kata majlisnya. Selepas itu, tak sampailah 2-3 minit je macam tu. Mungkin paling lama 2-3 jam. Kan? Tak sampailah 2-3 hari tu, memang tak perlu sampai 2-3 hari lah. Bom, kebal, bom. Macam tu. Kita akan dapat berita baik. Kita akan dapat keajaiban. Sesuatu yang sedang sakitkan kita tu, okay, sebenarnya rupa-rupanya bukan pun. Rupa-rupanya ada ganti lain yang sedang kita dapatkan. Ni percaya ke tak percaya ni? Yakin ke tak yakin ni? Kena buat dulu. Okay, so macam Kak Yung cakap tadi, Kak Yung pun dalam 16 tahun ni, Alhamdulillah. Bila Kak Yung dapat ilmu ni, Kak Yung cuba beramal dan Kak Yung alami sendiri. Betapa hebatnya kuasa istighfar. Betapa hebatnya kuasa diam daripada berkata-kata buruk. Okay, Alhamdulillah. So sebab tu kepada yang masih ada rasa macam rezeki berat ke, rezeki susah ke, kan? Cuba dulu. Selama ni awak dengan istighfar macam mana? Okay, awak dengan istighfar macam mana? Adakah awak selalu melontarkan ketidakpuasan hati? Adakah awak selalu menyampaikan rasa tak puas hati? Kan, kepada pasangan, kepada siapa-siapa lah di sekeliling awak tu? Atau awak banyak beristighfar saja? Okay, awak bezakanlah diri awak yang dulu yang tak pandai nak istighfar, nak meluah je kata-kata buruk, kata-kata negatif, kata-kata tak elok. Okay, sekarang ni awak cuba diam daripada kata-kata tu semua, awak istighfar. Boleh tak macam tu? Kak Yung minta tolong awak untuk awak usahakan dulu. Awak diamkan diri awak daripada kata-kata buruk. Awak gantikan dengan istighfar. Okay? So kalau awak dah buat, awak dapat sesuatu magical macam Kak Yung cakap tadi. Tak sampai pun 2-3 minit. Tak sampai pun 2-3 jam. Awak akan dapat keajaiban daripada istighfar awak tu. Macam tu. Okay, so siapa ni yang ada kat sini, terima kasih banyak-banyak awak stay dengan Kak Yung. Okay, so kalau awak stay dengan Kak Yung, awak dapat sesuatu, semoga kebaikan tu juga berbalik kepada Kak Yung. Dan terus juga kepada awak sendiri. Okay,
So ada apa-apa yang boleh Kak Yung bantu, ada apa-apa yang boleh awak kongsi, perasaan awak ke, permasalahan awak ke, ataupun apa sahajalah yang berkaitan dengan rumah tangga awak, yang berkaitan dengan perhubungan awak, rezeki awak. Okey, kalau awak nak berkongsi dengan Kak Yung, tolong komen. Kak Yung sedia bersembang. Kak Yung sedia mencari jalan untuk awak juga. Kan? Tak semua orang mampu mendengar, tak semua orang mampu memberi komentar. Okey, hanya orang-orang yang tertentu sahaja yang memang suka mendengar, suka memberi komentar. Kak Yung lah orang tu, salah seorangnya. Okey awak. So kalau awak dapat sesuatu, Kak Yung ucap tanya, Kak Yung ucap terima kasih sebab awak masuk ke live ni dan awak stay dekat sini. Dan kalau ada yang tolong komen, tolong bagi sharing apa-apa, terima kasih banyak-banyak. Okey Kak Yung tak boleh lama, Kak Yung dah nak bergerak balik. Okey, ada apa-apa boleh tolong komen saja. Nanti Kak Yung akan respon balik. Okey, baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tercapai impian membina rumah majlis cinta. Okay guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi.